Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni saya nak tunjuk cara untuk kita tukar handle pintu Proton Iris sebab Proton Iris yang saya guna ni sebenarnya dah lama, tahun 2014 ke 15 16 macam tu lah. Saya pun tak pasti tahun bila sebab kereta ni sebenarnya saya dapat sebab saya punya Proton Imas saya pun accident hari tu. Jadi dah masuk bengkel, sidai juga dalam 2-3 bulan. So Proton bagi Iris tu lah. Okey, jadi saya dah pakai, sebenarnya 2 kali saya pakai Kali pertama accident tu saya dapat Iris ni juga. Lepas tu kali kedua accident pun Iris ni juga yang diorang bagilah. Okey, jadi yang kali kedua ni lah, bila saya pakai dia punya handle tu tiba-tiba patah. Dia punya yang belah driver tu lah, dia siap ada tombol keyless tu. Jadi tombol tu okey, tak masalah, cuma dia punya handle tu patah. So saya nak tunjukkan handle yang baru. Saya beli dekat Shopee, link saya ada sediakan, kau boleh tengok link situ berapa harga dia. Okey, ni dia bungkusan dia. Nampak dia tulis Proton Genuine Part Lever Handle Made in Malaysia. Jadi kalau tengok dekat kedai online tu, dia ada jual yang tak ada tombol untuk keyless tu, dan ada juga ada yang jenis tombol. Saya beli yang jenis ada sensor tu lah. Okey, macam ni. Kalau biru tu tak ada, jadi saya ambil warna hitam. Kalau kau nak cat lah kan. Okey, nampak ni kabel sensor button tu, nampak ni. Kau boleh gunakan sensor yang lama juga, cuma nanti kita kena buka lah cover ni cover dalam ni, pasang balik yang asal. Okey, kalau tengok kat sini, benda ni yang patah sebenarnya dekat kereta tu, benda ni patah. Okey, jadi jom kita tengok cara untuk kita pasang dia ni pada Proton Iris. Okey, korang tengok ni nampak dah patah. Nampak? Okey, jadi korang tengok sini ada satu getah. Okey, getah ni korang just tarik. Okey, dekat dalam ni kalau korang lihat ada skru Jadi korang dapatkan screwdriver untuk longgarkan skru dalam ni. Pusing lawan jam untuk longgarkan skru tu. Setelah kita longgarkan skru tadi, benda ni kita boleh tarik keluar, nampak? Okey, seterusnya kita just tolak ke belakang untuk kita keluarkan. Okey, saya akan buka ni cover ni sebab saya nak gunakan sensor yang asal Jadi sini ada skru, korang just longgarkan skru ni. Bawa keluar, nampak? Jadi ni kita tukar lah. Yang ni yang baru. So saya nak guna balik yang ni lah, yang asal ni. Kita kena buka ni lah. Okey, buka ni. Dia skru sama juga macam yang asal. Just tarik saja. Okey, cabut. Okey, lepas tu bahagian ni kita nak keluarkan ni kan. Sini ada klip. Buka klip ni. Okey, lepas tu kita umpil ni dia ni macam getah jadi dia fleksibel. Kau boleh keluarkan benda ni. Nampak?
Okey, nampak? Dan kita tarik ni. Okey. Okay, lepas tu masuk kat sini. Lalu kat sini. Alright. Jadi kita ambil handle yang baru tadi. Okey, ni dah masuk betul. Ni pun kena masuk betul. And then korang letak benda ni kat sini. Tarik benda ni. Okey. Okay, nampak? Itu fungsi benda ni supaya benda ni tak goyang. Okey, lepas tu kita pasang cover ni. Okey, pasang skru ni tadi. Alright. Okey, seterusnya kita pasang ni lah. Okey, masuk yang tu. Masuk ke bahagian ni dulu, baru masuk yang bahagian ni. Lepas tu korang. Okey. Dia ni dah rapat. Kena tolak ke hadapan tolak ke sana. Nampak? Okey. Seterusnya kita pasang cover ni. Dan kita ketatkan balik skru dekat dalam ni. Yeah. Alright. And then pasang balik cover ni. Okay, siap. Okey, sekarang kita test function ni. Kunci. Cepat betul juga. Okey, sekarang kita try button tu. Kunci, nampak? Unlock. Okey. Siap. Okey, jadi itu saja cara untuk kita tukar handle pintu driver side untuk Proton Iris. Jadi kalau korang nak buat sendiri, korang just beli. Saya ada sediakan link dekat description. Korang beli kat situ, dan cara pemasangan pun saya dah tunjukkan. Mudah tak perlu nak hantar kedai. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Sekian, terima kasih. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't